Welcome back to my YouTube channel. Yang masih lagi belum subscribe, korang baik tekan button di bawah Tekan button merah dulu, tekan loceng, kasih bunyi ting. Korang subscribe dulu TY Motorsport, barulah kita akan keluarkan lagi banyak video-video yang menarik untuk korang. Korang boleh share, korang boleh komen, korang boleh like, okay? So hari ni kita nak tunjukkan 7 biji kereta hypercar yang ada dekat dunia ni, paling laju dan juga harga dia memang paling tinggi lah. So, yang pertama kita ada Bugatti Chiron. Dia berkuasa boleh pergi sampai top speed 420 km sejam. Harga Bugatti Chiron di Malaysia ni anggaran dalam 13.3 juta geng. Harga memang tinggi gila. Okey, kereta yang kedua. Kereta yang kedua ni adalah Bugatti Veyron Super Sport. Okay, dia berkuasa boleh pergi sampai top speed 431 km per hour. Harga di Malaysia dan pasaran global adalah 6.7 juta ringgit Malaysia. Ni duit Malaysia. Ni kereta antara yang paling laju. Okey, kita ada lagi kereta yang ketiga. Kereta yang ketiga, Hennessy Venom GT. Dia boleh pergi sampai 435 km per hour, geng. Harga asal di Amerika Syarikat adalah pada tahun 2011 sekitar $850,000 bersamaan dengan ringgit Malaysia 3.7 juta. Ramai kat Malaysia ni, ramai dekat atas dunia ni yang memiliki kereta ni. Sebab harga kereta ni 3.7 juta untuk bilioner sangat murah bagi diorang. Okey, kereta yang keempat, Koenigsegg Agera RS. Dia boleh pergi sampai top speed 447 km per hour. Salah satu unit Agera RS, sebahagian dari 25 pengeluaran dibeli oleh pembeli di Malaysia dengan harga USD 2 juta bersamaan dengan 9 juta ringgit Malaysia. Okey, kereta yang kelima, Hennessy Venom F5. Dia boleh pergi sehingga 480 km per hour. Edisi convertible terhad hanya 30 unit sahaja dengan berharga 3 juta US dollar bersamaan dengan 13.5 juta geng. Price dia memang agak tinggi. Okey, yang keenam kita ada Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Dia boleh pergi sehingga top speed 491 km per hour. Unit terbaru ini hanya 30 dihasilkan dengan harga asal US dollar 3.9 juta. Sebelum cukai, anggaran harga di Malaysia 28 juta geng. Antara kereta yang paling mahal. And then yang last sekali kita ada SST Tuatara. Dia boleh pergi sampai top speed 530 km per hour. Harga asal bermula daripada US 1.6 juta US dollar bersamaan dengan duit ringgit Malaysia 7.2 juta bagi model standard harga tanpa sebarang pilihan tambahan. Contoh pilihan tambahan ni, kereta-kereta hypercar ni dia boleh custom dari segi seat, dari segi color dan juga dari segi rim dia boleh custom. So, korang komen, korang nak video yang macam mana untuk lepas ni. Jangan lupa subscribe dan like TY Motorsport. Okay?